ziarahi orang sakit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu mudadin bi amtibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Rawahu Tirmizi. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengunjungi orang sakit atau menziarahi saudaranya yang seagama, maka memanggil akan dia yang berdoa oleh malaikat, baik engkau dan baik perjalanan engkau, dan sesungguhnya engkau telah menempah di dalam syurga suatu tempat yang baik. Siapa pergi ziarah orang sakit, kata Nabi, didoakan oleh para malaikat. Ini antara amalan yang mengundang doa malaikat. Tunggu nak semayang dengan niat i'tikaf, nak sambung lagi semayang, tuan-tuan, jangan lupa niat i'tikaf ini pun dapat doa malaikat, doa maghfirah dan rahmah. Malaikat akan sentiasa baca doa, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah mereka ini, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah mereka ini, ampun dan sayang. Malam yuhdith, selagi mana tuan-tuan tak kentut, tak berhadas. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Dalam hadis yang lain Nabi kata, kerana malaikat tak suka mencium bau busuk seperti mana anak Adam pun